Pernah tak korang perasan kenapa ATTE lebih stabil tapi senang jadi sasaran dalam pertempuran? Hello there, ATTE atau All-Terrain Tactical Enforcer ialah walker tempur utama Republik semasa Perang Klon. Dengan ketinggian 9.57 meter dan mempunyai 6 kaki, ia lebih stabil berbanding AT-AT. Tapi ada satu kelemahan besar, ATTE direka untuk daya tahan dan sokongan tembakan berat. Dilengkapi heavy laser cannon dan mass driver cannon, ia boleh membawa sehingga 20 askar klon dan dihantar terus ke medan perang menggunakan Let's See gunship. Namun kelemahan utamanya ialah kelajuannya yang perlahan dan reka bentuknya yang lebar serta rendah, menjadikannya sasaran mudah untuk serangan udara dan artileri jarak jauh. Dalam Revenge of the Sith, kita boleh lihat bagaimana Separatists boleh menembaknya dari jauh menggunakan droid cannon. Jadi, walaupun ATTE kuat dan stabil, kekurangannya dalam kelajuan dan pertahanan atas menjadikannya terdedah kepada serangan musuh. Kalau korang jadi komander, macam mana korang akan lindungi ATTE dalam pertempuran? Sila komen di bawah dan jangan lupa untuk follow. Lebih banyak konten Star Wars. This is the way.